Sekarang kita nak review bag kembar Mirzan Johor, which is Merkin. Bukan. Saya tidak mahu menyakitkan hati mana-mana pihak. Bukan saya kembar dia kembar saya. Oh, dia kembar bos. Korang serius? Korang cuba letak muka Mirzan Johor dan juga muka Merkin sebelah-sebelah. Korang tak boleh beza. Korang tak nampak beza. Korang nampak korang main Cuma kuat. dia bersih yang ink dah tak ada. Saya masa ink. So, korang kalau nak shopping ataupun jual handbag dan juga Rolex, DM kita sekarang. bye! Printer tu banyak. Pakai ink black and white ke? Dia gelap sikit lah. Bila dia dah habis, dia keluar tak ada ink. Sebab tu dia putih. Korang pakai ink black and white. Dulu kan susah. Tak ada duit lah. Dulu tak ada duit. Sian. Nak tengok bag yang pertama daripada kembar bos. Nama. So, yang ini adalah Louis V puzzle. Puzzle ni papak mahal. Saya ingat dulu masa yang first trip kita orang buat pergi kat sana. Puzzle ni memang mahal. Tak ajak. Okay, yang ini harga dalam RM19,000 sahaja. Tengok bag yang kedua. Banyak borak lah bos ni. Nah, bag yang kedua daripada Merkin. Wild Wild West. InsyaAllah rimas lah. Dia sakit telinga. Okay. Rimas. So, yang ini adalah YSL tote bag. Okay. Harga di dalam RM19,000 juga. So, total dekat 38 lah. Kedua-dua pasang handbag Merkin Mirza Martin harga di dekat RM38,000 sahaja. 36. 36. Kita bundarkan terus. 34. Tapi tak apa. Tak tahu lah. Spek dia lawa lah. Walaupun nampak separuh je. Jom shopping dan jual melalui Icon Lux. Jimat sehingga 70%, installment serendah RM5 sehari. Jual dan konsign item anda dengan kami. Cepat, DM kita sekarang.